Ustaz, tak bosan ke duduk dalam syurga walaupun berjuta tahun? Okey, tengok video ni sampai habis. Pertama sekali, penghuni syurga duduk dalam syurga bukan berjuta tahun, tetapi selama-lamanya, unlimited, tak ada penghujung. Subhanallah. Yang kedua, tak bosan ke duduk lama-lama dalam syurga? Ini yang membezakan syurga dengan dunia. Dunia ni, kalau kita dapat benda yang kita suka, contohnya kita dapat rumah besar, awal-awal excited lah, happy lah. Tapi bila dah lama-lama duduk dalam tu, bosan juga, jemu juga. Ataupun kita makan benda yang sedap, awal-awal makan seronok lah, tapi lama-lama makan, muak pula, jemu pula. Terlebih makan, muntah pula, cek berit pula, sakit pula. Itu dunia. Tapi syurga tak macam tu. Syurga Allah ciptakan, penghuni syurga takkan pernah rasa bosan. Bukan tu je, orang yang dalam syurga ni, kehidupan mereka setiap hari bertambah nikmat Allah bagi, bertambah bahagia, bertambah seronok, bertambah happy. Bayangkan, tak habis lagi menikmati satu nikmat tu, Allah bagi nikmat yang baru. Bagi lagi. Dan bayangkan, unlimited tau. Kita duduk dalam syurga insya-Allah selama-lamanya. Dan setiap hari tu bertambah. Maknanya kenikmatan pun unlimited. Boleh bayangkan tak? Ya Allah. Sebab tu Nabi SAW bagi tahu, Allah berfirman, aku sediakan untuk hamba-hambaku yang soleh kenikmatan di dalam syurga yang belum pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga dan terlintas dalam hati manusia. Maknanya, ulama kata, semua benda yang kita bayangkan, nikmat yang kita bayangkan, kita akan dapat dekat syurga. Dan yang tak pernah terbayang, yang tak pernah kita tengok, yang tak pernah kita lihat pun ada dekat syurga yang Allah akan sediakan untuk orang-orang yang soleh, insya-Allah. So, sahabat sekalian, sebelum kita nak buat maksiat tu, cuba fikir, sanggup ke engkau gadaikan syurga yang nikmatnya selama-lamanya hanya untuk kita buat maksiat yang sementara, yang kalau kita buat tu kita akan sengsara. So kalau kita fikir panjang sikit, insya-Allah kita tak jadi buat maksiat. Sebab rugi lah. Untuk maksiat kita sanggup gadaikan syurga, sungguh tak berbaloi.